Assalamualaikum, selamat pagi. So pagi ni kita berada di kampung orang asli di Hulu Besuk. Kita nak pergi Gunung Kambing. Yang ni kambing nak pergi Gunung Kambing. Babi. Dan Bukit Cepeng tu. Bukit Cepeng. Puncak Gunung Kambing. Depan dia Bukit Cepeng. Tu puncak Gunung Kambing. Tengok lalu tadi ada ramai mosi-mosi putih duyang. Mana? Kat tepi jalan saya tengok. Tu. Ha. Jalan timbul cakap. Malah nak naik bukit tu. Kalau pun mudah nak minum tu. Nak sampai ke campsite kita sebenarnya dalam 3 km gitu je tak jauh mana pun. Ada dalam 4-5 jam paling tinggi pun. Dan campsite kita ada air ni. Bukan tipu-tipu ni memang sungai ada. Kalau rumah Boleh mandi-mandi lah. Saya ada bawa spek. Itu benda ni 10.22 kita mula perjalanan. Ada speaker. Oh. Boleh. Masa saya tengah mengibas. Ini dah ada sini. Apa khabar? Macam mana jumpa daun? Nanti rehat. Saya di sini pukul 11.18. Kita sambung pendakian. Sekarang pukul 12.05. Pukul 12.38 sampai campsite. Kita orang ambil keputusan untuk cari naik atas sikit, cari tempat yang rasa yang lapang, yang luas sikit. So di sini. Okey. Yang lain tadi kat bawah sana lagi. Tak jauh sangat lah. Air pun dekat. Ya. Bawah tu saja. Tapi curang juga lah. tak betul. Tak betul. Tengok mana. Tunduk. Dah pukul 5.21. Awal sikit. Nanti bangun untuk makan malam. Okey. Mampu kah? Dah rak pun.
Cuma pemisah kelakor. Unang muka tu. Bodoh. Good morning. Adik tu Sabah. From the other side. Pamisa. Oleh kerana kita ni sebenarnya dekat je ni yang main tu. Hari ni memang jauh dia jalan. Dah 5 kilo. Lepas tu 5 kilo pulak naik je. Naik je sampai kat Bukit Cepen tu baru turun baru naik pulak esok. Pukul 9.55. Hampir 2 kilo. Yang ini pacak. Puluh suku. Yo tengok. Puasa susah dia kata. Semua kepanasan. Tak lah, susah dia. Panas tu. Tapi tak lah. Panas tu. Pukul 10.30. Kita sambung penantian. Pukul 11. 1 minit. 2.95 km. Pukul 11.36. Sikit lagi nak sampai puncak Bukit Cepen. Pasal apa pun gitu. Mana signboard? Aduh. Saya sign. Apa lagi? Signboard ni no. Oh, Pasal sedih. signboard. Cik Lawa. Itu paling lawa kami ambil gambar. Batu tu. Kalau nak balik pun memang saya yang balik. Kena masuk gangang lah nak balik. Kena sampai kambing. 10 tarik kaki tak larat lah. tak nak. Okay, tadi kita berhenti kejap dekat puncak Bukit Cepen. Sekarang pukul 12 ke Gunung Kambing. Mek. Menuju ke Kambing. Tu Gunung Kambing. Kena lambat nanti. Boleh. Bawa batu. Batu besar. Macam cantik ya batu ni. Hai. Sekarang dah pukul 12.58. Sikit lagi nak sampai puncak. Mana puncak? Tu. Puncak kan ni? Puncak ni. Sepadang. Cok ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa dia gitu? Dia kalau dah dah, dia kalau dah lagi awal dah sejak dah pucuk dah. Tak apa lah. Oh, berjaya. Ni Lagi awal dah sejak dah. batu sempadan. Tu cakap ke tu. Duduk Kelantan ke duduk Gandhi? Bonggong sebelah Terengganu sebelah Kelantan belah. Duduk batu. Gunung Kambing.
Cekak yuk. Yuk. Pukul 1.44 kita mula turun dari puncak. Turun boleh leloh ni atas aku. Suram guys. Okey. Nak tunjuk signboard Bukit Chekping yang baru. Bukit Chekping 1088 meter. Sana tadi Gunung Kambing. Okey. Ini kita nak pergi ke itu jumpa bawah sana. Ha? Dah, okey. This is Terengganu. Ingat Terengganu ada air terjun ke? Tak lawa. Sekarang ni pukul 7. Kat depan sana orang pasang mercun. Sekarang ni 7 suku. Kita dah bergerak daripada campsite untuk ke parking kereta. Okay. So memang kita akan sampai malam dekat sana. Okay. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah. Pukul 8.40 kita sampai parking truck. So kita akan parking kereta kita sekejap lagi. Akhirnya